1939. Berarti 138 tahun selepas 938 tahun selepas Imam Ghazali wafat. Dia kaji Imam Ghazali. Dia kata Imam Ghazali adalah orang yang melengkapkan 4 perkara yang tak ada pada Barat. Dia kata pada Barat yang ada adalah idea, logik dan mantik. Barat kata satu benda adalah idea. Orang yang bijak itu mestilah memiliki idea. Orang yang bijak yang memiliki idea yang boleh menghujahkan logik idea dia. Dan orang yang lagi bijak, dia boleh menghujahkan logik idea dia dengan memberikan mantik, iaitu kaedah penjelasan yang kemudiannya menjadi logik ni jelas untuk difahami. Okay? Tapi kata, sebab sekular, dia tolak agama. Tapi bila William Montgomery Watt, seorang padri Kristian, seorang sarjana falsafah dan seorang sarjana bahasa Arab datang kaji Imam Ghazali waktu dia dipindahkan ke Baitul Maqdis daripada Glasgow untuk menaikkan pangkat dia dalam bidang kepadrian dia. Jadi bila dia sampai di Baitul Maqdis pada tahun 1139 pada usia dia 30 tahun, dia kagum melihat kehidupan orang Islam. Dan dia minta, siapakah tokoh pemikiran Islam yang aku wajar baca? Maka orang-orang Islam situ menyarankan dia mengkaji Imam Ghazali. Maka sejak tu dia jatuh cinta pada Imam Ghazali, dia membuat kajian tentang Imam Ghazali 1939 sampailah dia menulis buku ni 1954. Berarti ada 25 tahun dia kaji Imam Ghazali, maka lahirlah buku ni. Dalam 25 tahun, William Montgomery Watt kaji teks ni, menjadikan dia anggap Imam Ghazali bukan saja sarjana dalam 4 bidang tadi. Iaitu satu, Imam Ghazali adalah seorang ahli yang penuh dengan idea. Yang kedua, Imam Ghazali ini menyandarkan idea dia pada pandangan Islam. Walaupun menyandarkan pada pandangan Islam, menjadikan Imam Ghazali ilmuwan ulung kerana sandaran agamanya boleh dihujahkan secara logik. Ini kena dengar, sandaran agama ni walaupun Imam Ghazali kata, Imam Ghazali petik Al-Quran, hadis dalam sandaran hujah dia, Barat baca boleh faham. Sebab sandaran agama ni diperbahaskan dengan logik. Dan dia kata dahlah logik. Imam Ghazali mengenai seni mantik, iaitu menganalogikan keadaan hinggalah semua perkara yang keempat-empat perkara ini terangkum dengan jelas. Sebab tu buku dia, Imam Ghazali Pemikir Ulung. Walaupun dia seorang Kristian, dia sarjana Barat. Dia kata di Barat ni, kita hidup lepas revolusi Perancis. Falsafah adalah semua yang menolak campur tangan Kristian. Yang menolak campur tangan agama kerana secularism berarti apa yang dipanggil pola kebebasan mutlak manusia dalam membina naratif hidup dia tanpa ada campur tangan agama. Maka itu kata dia, satu lagi bahagian yang dilupakan adalah Imam Ghazali adalah pakar tentang siasat. Sebab nasihat untuk pemerintah ni, Imam Ghazali menulis mengenai kaedah-kaedah membina negara bangsa. Kalau tuan-tuan tengok dalam buku Ihya Ulumuddin, saudara nampak dekat bab 144, muka surat 144. Imam Ghazali menulis 3 perkara yang saya kata sekarang, kalau saudara rujuk kepada Israel dan saudara rujuk pada Denmark. Israel ketika mereka membina negara bangsa, Denmark ketika mereka menyedari pada 1996, mereka adalah negara yang kemungkinan besar akan mengalami masalah tidak dapat menyediakan makanan sendiri. Iaitu kata Imam Ghazali, kalau kamu nak bina negara, asas yang paling utama, jangan sesekali makananmu kamu terpaksa beli pada orang lain. Berarti kita import beras, sebab tu kita jadi kelang kabut. Kerana kita maju macam mana pun, kita makanan ruji tak cukup. Dan kerana kita tak jaga ruji kita, dulu kita import beras 20%, 30%, tahun lepas kita import beras kita dah jadi 38%. Tahun ni dengan sawah padi di Kedah 52 juta hasil padi musnah kerana monsun ni, La Nina dan diburukkan lagi oleh monsun taufan keraton ni, kita akan import padi lagi banyak. Imam Ghazali dah pesan, sebuah negara itu hanya akan kukuh kedudukan dia kalaulah ekonomi makanan dia. Tidak dia bergantung pada orang lain. Yang kedua, kata sebab tu tanah-tanah ladang dan Israel menjadi negara yang bukan saja mampu menyara ekonomi tani dia, dia juga mengeksport makanan dia ke Europe. Walaupun orang Arab tak nak beli, dia eksport ke Europe. Yang kedua, kata Imam Ghazali, benalah negaramu dengan keperluan asas yang kamu tak minta pada orang. Keperluan asas ni selain daripada makanan lah, pakaian, mangkuk, pinggan apa semua. Sebab tu tahu keperluan asas yang paling utama bagi menjaga keselamatan dan diri dia ketika dia dikelilingi oleh negara-negara Islam yang tidak meredakan dia ambil tanah Palestin. Dia tahu perang, maka dia bina ekonomi dia adalah persenjataan. Yang ketiga, kata Imam Ghazali, untuk mengukuhkan bahagian satu iaitu pertanianmu mandiri. Yang kedua, keperluan harianmu mandiri. Kata Imam Ghazali, latihlah rakyatmu menguasai 2 bidang tersebut. Itu jadi masalah pada kita. Pertanian kena ambil pekerja asing, apa semua. Jadi kalau tuan-tuan tengok buku ni, tuan-tuan akan percaya bahawa kajiannya William Montgomery Watt dalam mengangkat Imam Ghazali bukan saja dalam 4 tafsiran Islam. Tapi dia ada 2 tafsiran orang Barat melihat Imam Ghazali. Dia adalah seorang ahli dalam pembinaan negara dan dia adalah seorang ahli dalam penyusunan strategi politik.